Okey guys, sekarang ni kita nak gerak ke Kelantan. Okey, menaiki si kancil ni. Okey, dengan anak. Okey, hai dulu, hai. Hai. So kita nak gerak Let's jom. So hari ni kita nak jalan 2 biji Okey. So 2 biji dekat sini. Okey. So ni 1 biji. So yang ni 1 biji. Okey. Let's jom kita gerak ke Kelantan. Kita nak tahu hari ni kita nak menyamar sebagai CEO yang menyamar, okey, menaiki kancil. Yang ni 1 biji, ni 1 biji. Okey. Let's jom follow Bos RK pergi ke Kelantan. Let's jom. Nampak sana. Okey, ni perjalanan kita. Sekarang ni kita dekat Kalak ni skru dia ni. Disebabkan water pump dia problem. Fuel pump dia problem. So kita nak buka ni. Nak menyamar sangat kan. Tapi macam tu lah. Tetaplah di bawah. Rendahkan. Ada apa ni? Tak ada apa ni. Okay. So kita masukkan balik. Cuci pakai tangan je lah. Pokok nanti sekejap lagi sampai tengah jalan kita nak buka ni. Itu lah jalan jam. Okey, dah jalan ni. Kita nak balik ke Kelantan. Kalau tak kita call lah, call staff kita. Bawa apa ni? Bawa kaspan dia. Kan senang tak senang bang? Ada yang baru, naik yang lama. Ada juga. Okey. Beres bang. Terima kasih bang. Pinjam dengan abang ni. Oh, buat tinggal, bukan. So, let's go. Kita lucu ke Kelantan tapi jalan hujan tu. Besar tu jalan ni. Yang ni ataupun kita naik ni. Jangan kita naik ni. Ataupun kita tarik dengan ni. Beres. Jom layan perjalanan kita. Cantik gila babe. Bila masuk terowong ni cantik gila.